Sorry lah Jofliam, tapi awak cakap tu salah lah bagi I. Efek bas. Epidural is a cheat code? Yes. Okay. Amboi, kau pernah mengandung tak? Kau pernah beranak tak? Tanya dia. Suka hati kau je. Boleh macam tu? Sorry. I tengah pregnant. sorry. I emotional. Bab bersalin ni I emotional. Sebab awak lelaki kan dia? Lelaki, awak tak pernah ada kat tempat perempuan yang mengandung, yang nak bersalin dan awak boleh cakap epidural tu a cheat code. Hello. Nak cakap tu fikirlah dulu. Betul tak? Nak cakap tu fikirlah dulu. You pergilah tanya. Kalau bukan ex-wife you pun, you pergilah tanya kawan you ke. You pergi tanya mak you ke. Tanyalah. Pakai epidural dengan tak pakai epidural, apa beza dia? Kenalah. Kita zaman moden sekarang ni, kita tak boleh nak macam look down on people. Walaupun zaman sekarang ni adalah yang suami jaga anak kat rumah, isteri yang pergi bekerja. Bagi I is normal. Bagi I mungkin rezeki datang dekat isteri dia dan suami dia mengambil tanggungjawab untuk jaga anak di rumah. Dan I tak rasa benda tu salah. Sama macam epidural. If you take epidural or you tak ambil epidural, you tetap lahirkan manusia daripada dalam badan you and it's not a cheat code. So you anggap itu satu pernyataan yang menghina kaum wanita? Sorry mak tengah mengandung nak bersalin pula tu bulan depan pasal ada orang cakap pasal epidural. Sensitif I tau. Tak boleh lah cakap macam tu, tak baik. Penghinaan lah you rasa? Penghinaan lah. Fikirlah dulu semua cakap. Yang first awak epidural tak? I spinal, I Caesar. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Spinal tau. Walaupun orang cakap normal lagi sakit daripada Caesar, mandai je. Bertarung nyawa. Dua-dua sama je. Lah blackout. Blackout ke sis? Dia bukan citra. Jofliam tu ada kat sini ke? Dia mesti tahu je aku kat sini. Sorry lah Jofliam, tapi awak cakap tu salah lah bagi I.